sebiji kereta MPV guys. Yang ni tahun 2019. Nombor plate pun cantik, 4249. Okay, so yang ni gaji 1800, boleh buat full loan. Bulanan dia pun dalam 600 lebih je. 8 tahun loan, jangan risau, 3 tahun warranty kita bagi. Okay, 7 seater, kereta keluarga yang besar. Yang ni memang luas, kalau nak pakai jalan jauh sangat-sangat berbaloi. Untuk brand Honda dia tak banyak keluar MPV sangat, melainkan Recon lah. Recon ada bawa masuk macam model Stream, model Stepwagon. Tapi untuk yang new brand daripada Honda dia tak banyak bawa masuk. Okay, ini adalah salah satu dia, BRV V-Spec 1.5 2019. Pakai push start button, leather seat semua, ada multi steering control, reverse camera semua ada. Model ni sesuai untuk keluarga sebab apa, dia ada aircon blower dekat bahagian tengah. So untuk third row, second row dia memang terasa. Legroom dia pun sangat-sangat besar dan luas. Enjin 1.5 liter iVTEC. So maintenance dia senang lah jaga. Sebab apa, enjin yang sama City pakai, enjin yang sama Jazz pakai. So barang spare part dia bersepah-sepah, harga pun tak adalah mahal sangat. Okay, so marking enjin semua ada lagi, cantik lagi, nampak terletak semua marking enjin. Tak ada langsung kesan leaking. Wheelhouse semua masih cantik, tak ada kesan accident. Okay, boleh tengok semua masih original daripada kilang. Saya jamin 100% bebas daripada major accident, bebas daripada banjir. Okay, so siapa yang nak beli secara tunai, 43,800 campur rotek insurans sahaja. Lebih kurang 46-47,000 boleh dapat on the road cash. So kalau korang berminat nak mencari APV, saya ada banyak lagi ready stock. Avanza, Grelevina, Izora, Alza dan macam-macam lagi. Boleh contact dengan saya. Kita jumpa dalam Wasabi, kita sembang nanti. Okay, Assalamualaikum guys.